Serius weh, semalam aku beli emas 579. Hari ni aku tengok-tengok harga jatuh jadi 524. Rasa macam nak empuk je kepala aku sendiri. Tapi sebenarnya rugi ke kalau macam ni? Ramai yang baru start simpan emas tapi panik bila harga emas jatuh. Terus korang rasa, aduh, aku rasa aku paling malang sekali dekat dunia ni. Tapi jap, sebelum kita overthinking, jom Nurin share dengan korang apa yang akan berlaku kalau harga emas turun selepas kita beli. Okey, yang pertama, lepas kita beli harga emas selepas jatuh, secara teknikalnya kita tak pernah rugi pun. Sebab kita kan tak jual lagi. Sama macam kita beli rumah. Harga turun bulan ni tak bermaksud kita kehilangan duit. Sebab rumah tu masih kita punya. Sama juga dengan emas. Kalau kita beli emas untuk simpan lama, harga turun naik ni adalah benda biasa. Hari ni turun, minggu depan boleh naik. Kadang naik lagi tinggi dari masa kita beli dulu. Bayangkan, korang semalam beli durian RM30. Hari ni orang jual RM25. Korang rasa rugi, tapi durian tu korang dah habis makan dah. Tak sempat pun nak jual balik. Sama juga dengan emas. Kalau niat korang nak simpan, bukan trading hari-hari. Jadinya, tak perlu risau sangat pasal turun naik harga emas ni. Emas ni bukan benda untuk cepat kaya. Dia lebih kepada pelindung nilai. Orang simpan emas sebab nak lawan inflasi. Bukannya nak pusing, hari ni beli, esok nak jual. Tapi, kalau korang beli emas semalam kan, hari ni korang jual sebab panik tengok harga jatuh, tu baru korang rugi. Sebab beza harga jual beli, spread pun dah tolak. Tambah lagi, harga tengah rendah. Rahsia dia senang je, beli emas semasa tengah ada duit. Simpan dan sabar. Jangan expect beli hari ni, minggu depan korang dah jadi jutawan. Ni bukan saham Tesla, ni emas 916. Jadi, moral of the story, jangan panik harga emas turun selepas beli. Korang bukan rugi, korang sebenarnya baru nak mula. Emas ni permainan jangka panjang, bukan untuk orang yang cepat gelabah. Saya Nurin, host daripada Level 16. Nurin live di TikTok di sini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ni kalau korang lagi suka pasal emas. Dan juga jangan lupa komen dekat bawah. Kalau korang nak Nurin lagi, boleh komen kat bawah. Okay?